Kalau you boleh balik ke 10 tahun lepas, you jadi jutawan bukan sebab duit, tapi sebab satu benda ni. Orang simpan duit dalam bank, fikir duit makin banyak, padahal nilainya makin turun sebab inflasi. Bukan duit you hilang, tapi kuasa beli you lesap. Orang kaya nampak trend sebelum orang lain. Sebab tu mereka masuk dulu. Bila orang baru sedar, harga dah naik. Contohnya, social media macam Facebook, online shopping macam Amazon, Bitcoin. Kalau you duduk kat bawah, you cuma nampak apa yang depan mata. Tapi, bila you naik tinggi, you nampak seluruh peta. Itu beza pandangan biasa dengan God view orang kaya. So, bagaimana nak nampak trend? 1. Keluar diri dari kesibukan harian. Fikir besar sikit. 2. Perhati perubahan gaya hidup orang ramai. 3. Tanya apa yang makin ramai guna, beli atau cakap. Nampak trend bukan nasib, tapi kemahiran yang boleh belajar. Bila you mula nampak dulu, rezeki pun datang dulu.